Di tangga kelima, Malaysia. Malaysia pula mencatat skor 170 negara tanpa visa. Pasport Malaysia dianggap antara yang paling berkuasa dalam kalangan negara membangun. Malaysia mengekalkan dasar luar negara yang bebas dan berkecuali, tidak cenderung kepada kuasa besar dunia, sekaligus memberi imej neutral di mata antarabangsa. Sebagai anggota Commonwealth dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, serta negara yang stabil dari segi politik dan ekonomi, Malaysia memperoleh kepercayaan yang tinggi. Kekuatan pasport ini memberi rakyat Malaysia peluang untuk memperluas jaringan kerjaya, pendidikan dan perniagaan, termasuk di negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, United Kingdom dan seluruh Eropah. Tambahan pula, Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai hutang terbanyak di Asia Tenggara. Tonton video kami sebelumnya tentang negara dengan hutang terbanyak ASEAN 2025.